Eh, kenapa tak boleh buka ni? Cuba nak kunci yang lain lah. Boleh pun buka. Tapi, apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini ya? Jom kita belajar sama-sama. Dalam sebuah jadual yang mempunyai rekod satu ataupun lebih atribut perlu dikenal pasti untuk dijadikan kunci primer. Tujuan kunci primer adalah untuk membezakan setiap rekod dalam jadual. Sama seperti analogi mangga dan anak kunci tadi. Setiap mangga mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu anak kunci untuk membuka mangga tersebut. Apakah ciri kunci primer? Terdapat 4 ciri kunci primer. Yang pertama, kunci primer mesti mempunyai nilai yang unik. Dalam jadual daftar ini, gabungan ID murid dan juga kod subjek boleh menentukan rekod dalam jadual daftar. Perhatikan di sini, M01 dan juga SK03 boleh menentukan rekod Jacinta yang mengambil ataupun mendaftar subjek sains komputer. Seterusnya, ciri yang kedua ialah tidak null ataupun tidak dibiarkan kosong. Dalam jadual daftar ini, ID murid dan juga kod subjek mempunyai nilai di dalamnya pada setiap baris. Seterusnya, yang ketiga ialah tidak boleh mempunyai nilai yang berulang. Kenapa ya nama murid tidak boleh dijadikan kunci primer? Ini kerana terdapat individu yang berbeza mempunyai nama yang sama. Dan ciri yang terakhir ialah mesti mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Umur tidak boleh dijadikan kunci primer kerana umur bagi setiap murid berubah-ubah pada setiap tahun. Sekarang kamu dah tahu kan 4 ciri kunci primer? Jangan lupa subscribe, like and share video ini. Nantikan kemunculan video PDP guru-guru SS yang hebat. Sekian, terima kasih. Bye.